Pernah rasa kulit berminyak di zon T, tapi kering di pipi? Anda tidak keseorangan. Ramai wanita bertudung mengalami kulit kombinasi disebabkan peluh, cuaca panas dan tudung yang menutup kulit sepanjang hari. Memilih pelembab yang sesuai memang mencabar. Tetapi saya akan kongsikan cara mudah untuk Anda dapatkan kulit yang seimbang, sihat dan segar. Pertama, pilih pelembab berasaskan gel atau lotion ringan yang tidak berminyak. Ia cepat meresap tanpa meninggalkan kesan berat pada kulit. Cari bahan seperti hyaluronic acid yang membantu melembab kawasan kering dan niacinamide yang berkesan mengawal minyak berlebihan di zon T. Elakkan pelembab yang pekat atau berasaskan minyak mineral kerana ia boleh menyumbat pori dan menyebabkan jerawat. Seterusnya, sapukan pelembab secara berlapis. Gunakan lebih tebal di kawasan kering dan nipis di zon berminyak. Jangan lupa pakai pelembab selepas solat atau bila kulit terasa tegang dan kering. Rutin yang konsisten adalah kunci utama untuk hasil yang optimum. Apabila kulit cukup lembab, ia menjadi lebih kuat melindungi diri daripada iritasi, kekusaman dan tanda penuaan. Ingat, penjagaan kulit yang betul bukan sahaja memperbaiki keadaan kulit, malah meningkatkan keyakinan diri anda setiap hari. Baiki, pulihkan, hidupkan semula.